Ada tak di kalangan abah-abah tengah cari model ni, CR-V tahun 2015, enjin 2.0. Mari saya ceritakan 4 masalah yang common jadi dekat kita ni supaya korang faham. Lepas korang beli, kena hati-hati dekat benda ni. Tapi ingat siapa yang nak pakai model high class macam ni, janganlah fikir spare part dia terlampau murah dan macam Beza ataupun Saga tau. Honda, barang spare part dia memanglah tinggi sikit, tapi jangan risau, half cut banyak boleh dapat. Yang pertama, cap radiator. Yang ini tak mahal pun, lebih kurang RM40, tapi kena selalu check. Kalau dia masalah, benda RM40 boleh jadi beribu. Sebab apa? Dia akan makan radiator. Yang kedua, kipas motor radiator. Yang ni senang je. Kalau kau nak tengok dia function ke tak, masuk dalam, start engine, on aircon. Tengok kipas dia berpusing tak. Kalau tak berpusing, hati-hati lah. Sebab kipas ni, bila tak jalan dengan cantik, radiator masalah, engine pun banyak cost nanti. Yang ketiga, mounting. Kereta ni ada 4 mounting tak salah saya. So, kena jaga hati-hati dengan mounting ni. So, bila korang drive, masuk dalam tu, start kereta. Okay. So, bila kau dah start kereta, masuk gear D, masuk gear A, tengok ada bergegar tak steering. Kalau bergegar steering, mounting tu kena cepat-cepat tukar. Kalau tak, mounting akan makan gearbox nanti. Yang keempat dan terakhir adalah steering rack. So steering rack ni kena berhati-hati sebab dia banyak masalah. Tapi jangan risau, kalau steering rack ni jangan pergi tukar seketul. Selagi boleh repair, repair. Selalunya cost repair 700-800, bawah 1000 boleh dapat. Okay, so hati-hati, jangan pergi tukar seketul terus. So kalau korang berminat dengan Honda CR-V yang saya ada ready stock ni, hello dengan saya cepat, boleh beli secara tunai. Harga murah-murah saya boleh bagi dengan anda. Siapa yang nak loan pun boleh, tak ada masalah. Okay, so nak dapatkan lebih detail, masuk ke profile, tekan link dekat situ, boleh hello dengan saya. Okay, Assalamualaikum guys.